Sampailah kita ada buku kedua. Alright Ustaz, so kita nak sentuh sikit pasal buku kedua. Okay guys, jangan bising, kita tak ada masa sangat nak prepare Ustaz untuk buku ni kan. Saya tak ada masa nak prepare sangat. So kita akan go on the go saja. So dalam banyak-banyak perkara yang tanda besar kiamat, tanda kecil kiamat kan. Tanda kecil kiamat yang mana yang paling dekat di hati Ustaz? Yang paling dekat. Okay, jom kita buka satu-satu. Saya terlampau banyak tanda kecil kiamat yang saya tulis. Antara yang paling dekat dalam hati saya adalah tanda kecil kiamat hadis yang nombor 23. Kalau perasan hadis nombor 23. Hadis nombor 23. Muka surat 119. Hadis yang 23 muka surat 119. Naam. Okay. Saya tak tahu pula ada Yusuf ada bekerja. Nanti saya bawa satu lagi. Oh tak apa. Tak apa. Kita share je Ustaz. Kita rapat je Islam. Kita baca sebelah-sebelah. Kalau saya bagi dua, nanti orang lain dengki. Tak ada. Okay je. Okay, baik. Kalau Yusuf tengok ni, pilihan saya lah. Okay. Kenapa saya suka dengan, bukan saya sukalah, antara ketakutan saya juga adalah hadis yang nombor 23, kerana saya dapati hadis ni dah mula berlaku. Sebab itulah Yusuf, kalau Yusuf perasan tanda-tanda kecil kiamat, kalaulah go through one by one, akan dapat 3 keadaan. Ada 3 fasa tanda kecil kiamat. Fasa yang pertama, tanda kecil kiamat yang sudah berlaku. Apa dia yang sudah berlaku? Contoh, bulan dibelah. Dah berlaku. Fasa yang kedua, tanda kecil kiamat yang sedang berlaku. Contoh yang sedang berlaku, tadi kita sebut. Lelaki lagi ramai, lagi sedikit daripada perempuan. Sedang berlaku peperangan. Yang sedang berlaku adalah pembunuhan yang banyak. Yang sedang berlaku, ramai orang nak bunuh diri. Ini sedang berlaku pada hari ini. Fasal yang ketiga, tanda kecil kiamat yang belum lagi terjadi. Yang itulah yang paling ulama takut. Yang belum lagi terjadi, yang sedang berlaku. Yang sedang berlaku, kenapa kita takut? Bila ia akan berakhir. Bila ia berakhir, akan datang yang lain. Yang belum berlaku akan datang. Oh dia tak ada konsep berlaku serentak Ustaz. Dia tak akan berlaku serentak. Sebab itulah saya kata tanda kecil kiamat dah berlaku selama 1400 tahun. Sejak kewafatan Nabi dah berlaku tanda-tanda kecil kiamat. Dan di antaranya yang saya takut adalah tanda kecil kiamat yang 23. Iaitu tidak peduli makanan dan halal dan haram. Okey. Yang tu memang kita tahulah, orang suka pada syubhah, orang tak kisah, tak fikir ini halal ke haram. Nampak orang Melayu masuk, orang pakai tudung, halal lah. Okey, baik, itu satu keadaan. Ada satu keadaan lagi yang saya risau. Adalah ramai orang tak memikirkan solat itu wajib. Dia tak rasa solat tu wajib kepada aku. Tak apa, wajib tapi aku tak nak solat. Orang tak hiraukan solat, wajib solat. Orang tak hiraukan wajib puasa. Orang tak hiraukan zakat. Sebab tu hari ni saya kata, orang yang tak nak solat, saya boleh kata orang yang tak nak solat bukan disebabkan mereka tak nak solat semata-mata, tapi disebabkan Allah tak nak ibadah solat daripada kamu. Allah tak nak pun ibadah solat daripada kamu. Allah tak nak pun ibadah zakat daripada kamu. Pedulikan kamu, Allah tak nak. Sebab tu Allah tak lintaskan dalam hatinya untuk solat. Jangan kita sampai tahap tu. Ramai orang hari ini, maaf saya sebut, tak tutup aurat dengan betul. Kenapa dia tak tutup aurat dengan betul? Yes, mereka memang tak nak tutup aurat. Tapi sebab yang kedua adalah Allah tak nak pun mereka tutup aurat. Bahasa kasar, Allah tak nak pun ibadah pahala datang daripada dia. Allah nak dosa saja datang kepada dia. Ini yang saya takut punya berlaku kepada anak muda kita pada hari ini. Saya takut, betullah hari ini, kalaulah Allah lintaskan dalam diri kita rasa nak buat kebaikan, patut rasa syukur. Ucaplah subhanallah. Sebab apa? Sebab Allah pilih kita untuk buat baik. Andai kata Allah tak pilih kita buat baik, mana tempat kita Yusuf di atas dunia ni? Kan? Itulah di antara hadis ni kenapa saya risau. Saya takut anak muda kita makin jauh dengan Allah. Ya, sebab tadi saya daripada mall tadi, saya dalam mall, saya nampak restoran tulis kat luar tu, no pork, no lard. Orang masuk tak? Oh, masuk lah. Masuk. Subhanallah. Itulah kita tengok pada orang dah tak kisahlah halal ke haram, no pork dengan no lard. Lard tu saya tak tahu, benda lebih kurang kot. Masuklah. Subhanallah. Kita tak tengok pun ada hari ni kita macam mana kita nak tahu makanan tu boleh makan? Senang. Tengok CJ halal. Kita tak payah fikir dah air apa yang digunakan, bekas apa yang digunakan dan sebagainya.
Itu yang saya takut pada hari ini. Ramai orang yang, sebab apa? Sebab hasil daripada perkara-perkara itu, dia mendatangkan satu akibat kepada keturunan kita. Tapi apa pendapat Ustaz kalau macam dia dari segi halal tapi yang masak tu bukan orang Islam? Kalau Ustaz macam mana Ustaz? Kalau saya lebih kepada orang yang masak tu orang Islam. Walaupun dia segi halal, kalau boleh orang Islam tu masak. Ustaz tahu Ustaz, hari tu saya baru balik daripada Vietnam Ustaz. Saya baru balik minggu lepas. Lepas tu saya tak ada kena review ladang lychee. Masya Allah. Ladang lychee sana. Tapi lepas tu saya singgah ke Pulau Phu Quoc. Dekat pulau tu Pulau Vietnam tapi dekat Malaysia. Tapi first saya sampai dekat kampung Bak Jiang ni untuk tengok taman lychee diorang, tak ada makanan halal sebab tu kampung memang bukan tempat turis. So okay, tu tak apa lagi. Okay, tak ada tempat halal, so kita makan nasi dengan goreng telur. 3 hari je pun. Buah boleh? Buah boleh lah. Tapi yang mahal tu, bila saya pergi ke Phu Quoc, tempat turis, okay, tempat turis yang memang tengah hot sekarang ni, ramai orang pergi, hanya ada 2 je seingat saya restoran yang iktiraf diri sendiri halal, sebab diorang tak ada jabatan kan. Faham. And yang first ni adalah diorang ada logo halal dekat dia punya pintu. So bila tengah cari makanan halal ni, jalan-jalan, oh halal lah, pergi masuk. So bila masuk Ustaz, yang paling mengejut sekali, di kedai tu dia cakap dia halal, tapi dia jual arak Ustaz at the same time. Allah. So macam biar betul kan. Lepas tu saya nak tarik diri lah. So macam tak payah. Lepas tu saya owner atau manager restoran terus cakap halal. We have seafood dia cakap macam tu. So saya faham yang diorang ni sebenarnya faham halal tu adalah seafood, bukannya halal tu cara potong dan sebagainya. Faham. Kan. Saya rasa tu pemahaman diorang. Okay, tak apalah. Okay, saya lupakan lagi. Lepas tu ada satu lagi tempat halal. Yang ni bukan dari salah satu pada 2, tapi ni halal ni lebih kepada di dalam, macam diorang ada macam kat Phu Quoc ni, yang tadi tu belah luar, tapi diorang ada satu macam kita boleh panggil macam Disney World. Ataupun macam Universal Studio kat Singapore tu. Dia ada macam satu tempat kita bayar tiket, kita masuk jalan-jalan dalam tu. Kat situ pun ada kedai halal. Luar tu halal. Saya ingat halal Itali ke apa nama kedai tu. Masuk ada pork Ustaz. Ada pork. Nasib tak makan. Dia tulis tapi dia tulis halal. And logo dia logo halal, tapi dia tak ada dalam jakim ke apa kan. Masya tapi dia logo halal. Lepas tu saya faham sebenarnya diorang punya mindset sebenarnya adalah halal tu adalah diorang ni ada serve ayam. So ayam ni halal ataupun seafood. And sampailah saya jumpa satu kedai yang di salah satu daripada 2 kedai yang saya cakap tadi tu. Nama dia yang ni halal apa saya tak ingat. Sampai waiter tu cakap Melayu Ustaz. Saya terkejut sebab muka Vietnam. Rupa-rupanya dia pelajar madrasah di Pulau Pinang balik pulau. Subhanallah. Tapi dia orang Vietnam. Okay. Dan borak-borak dia adalah Maulana Ustaz. Dah keluar setahun dah. Tapi kerja waiter. Saya macam kenapa kerja waiter kot? Like kalau bukan Malaysia ni banyak tenaga pengajar nak digunakan. Dia fasih Melayu. Ada orang Arab datang bercuti. Saya dengar dia kecek Arab Ustaz dengan orang Arab. Orang Vietnam ni. Masya-Allah. Lain macam ni. So bila borak-borak dia cakap dia dah balik. The whole point of dia merantau mak ayah hantar merantau untuk belajar supaya boleh balik dan sebarkan agama di tempat sendiri, betul. So bila dia balik, dia cuba nak buka madrasah dekat Vietnam, tak dibenarkan. So Vietnam ni dia agak dahsyat macam China agak, ada segi dong nak halang apa-apa berkenaan agama. Sebab segar lah Ustaz. Tiba-tiba saya betul juga kan. Kenapa saya tak bawa alat-alat ni semua? Masya Allah. Tapi actually boleh je pakai phone kan. Tapi saya terfikir and dia pun dah keluar setahun. Dah keluar setahun Ustaz bayangkan. And masa kita orang nak balik tu dia macam sedih. Sebab makan sehari 2-3 kali. 2-3 kali tu makan kat restoran dia. Memang sedap. Walaupun dia bukan owner, tapi dia cakap owner ni mu'alaf orang Islam. And diorang tak ada jual yang macam arak ke apa. The only kedai. So nak cerita sekarang ni adalah betapa struggle-nya diorang pegang agama diorang di tempat yang mana semua orang menghalang diorang untuk mengamalkan agama diorang kan. Okay, kejap guys. Assalamualaikum. So aku ada big announcement sebenarnya untuk korang. So aku actually dah berpartner dengan Public Gold sebagai diorang punya authorized dealer guys. Okay, kenapa aku buat macam ni?
So kalau kau tengok podcast ni dah lama, kau tahu aku selalu ambil berat, especially tentang finance dan juga investment dan sebagainya. And aku dah lama dah invest dalam emas. So aku nak invite korang untuk invest dalam emas sekali. Sebab kalau korang tak tahu, emas adalah salah satu cara untuk kita preserve nilai duit kita yang paling efektif. Macam tahun lepas sahaja, emas naik 40% guys. Okay, almost 40%. Put into perspective, kalau korang invest dalam financial instrument yang lain macam ASB ke apa last year, macam apa 5 ke 6% macam tu je lebih kurang. So dengan gold 40%. And dengan apa yang jadi dengan dunia sekarang ni, dengan segala konflik di antara negara dan sebagainya, emas akan lebih mencarat naik. Tak pernah lagi dalam sejarah tahun ke tahun emas menurun. Tak pernah lagi guys. Okay, so aku nak buat giveaway guys. Aku nak bagi 0.25 gram. Kau boleh tengok apa yang aku pegang kat sini. So ni dia guys. Okay, so ni dia guys, 0.25 gram of official collaboration public gold dan juga kartun Inside Out, korang ingat. So ni korang boleh collect, and sebab ni korang boleh buat collection juga kalau korang nak. Dan siapa yang akan dapat 0.25 gram ni kepada investor yang bertuah, sepanjang bulan Julai ni aku akan run this giveaway. Satu orang akan memenangi 0.25 gram dengan syarat korang invest dalam emas hanya RM100 sahaja. Add on, aku akan bagi 10 lagi pemenang bertuah yang akan memenangi buku investment emas oleh Hafizul Hakim ni, untuk korang dapat belajar lebih mendalam tentang emas dan kenapa daripada dulu lagi mak-mak nenek-nenek kita suruh invest dalam emas. Inilah dia guys, sistem simpanan yang tak akan pernah bocor dan ada nilai sebenar. So aku nak invite korang semua join Team Emas UCAS, sebab aku percaya yang pertama sekali, simpanan emas ni bukan untuk orang kaya je. Yang kedua, semua orang layak untuk menyimpan emas. Dan finally, aku percaya ilmu kewangan ni bukan untuk disimpan, tapi untuk kita kongsi sekali sama-sama. So kenapa korang kena join selain berpeluang untuk menangi emas percuma ni? Sebab bila korang join team ni, tekan link kat bawah, korang tak akan dibiarkan seorang-seorang. Korang akan dibimbing, ditunjuk ajar step by step. Mudah je guys, tekan link Telegram di bawah, join sekarang. Korang boleh terus start buat investment bersama Public Gold serendah RM100 sahaja. Dan sebagai penghargaan untuk bulan Julai ni, 10 orang macam aku cakap, dia akan menang buku bestseller Traveller Emas, dan satu orang yang bertuah akan menangi 0.25 gram emas. So bayangkan guys, korang beli emas RM100, korang ada berpeluang untuk tambah 0.25 gram lagi. So guys, jangan tunggu lagi, start sekarang. Tahun lepas je 40% naik, tahun ni kita tak tahu lagi total akan berapa. So klik link kat bawah, jumpa kat dalam, mulakan perjalanan emas korang hari ni.